juga. Ya, boleh. That's why kita kena buat saringan awal. Semasa ibu tu mula-mula mengandung, kita dah kena check dah sama ada dia ada HIV ke tak. Okay, kalau dia ada HIV, dia confirm ada HIV, dan kita akan bagi rawatan lah pada ibu tu, dan juga kita akan screen pasangan dia. Okay, jangkitan HIV ni boleh berlaku sewaktu proses mengandung tu sendiri, maknanya daripada ibu tu kepada anak semasa kandungan, dan juga boleh juga berlaku sewaktu kelahiran, maknanya sewaktu baby tu dalam proses nak bersalin, especially kalau bersalin secara normal. Bersalin secara normal akan menyebabkan risiko jangkitan ibu kepada bayi lebih tinggi. Jadi untuk ibu-ibu yang ada HIV ni, biasanya doktor akan sarankan untuk bersalin secara caesar, yang mana risiko baby dijangkiti HIV daripada ibu yang ada HIV tu lebih rendah. Jadi kalau anda ada HIV dan anda mengandung, kena dapatkan rawatan dan pemeriksaan dengan doktor.